Okay, kalau Cik Aisyah tengok, sebenarnya bisnes public go ni potensi income dia besar lah. Kalau Cik Hmm, Aisyah tengok yang pertama ni, yang ni dealer di bawah saya sendiri. Ni ya. dia dapat RM4,424 sebulan dengan hanya buat Hmm, bisnes public go ni secara online. Okay, okay. so yang kedua ni, ini testimoni juga. Uh, dapat RM2,838. So Cik Aisyah rasa okey tak dengan buat bisnes ni, kita dapat sebanyak ni? Okey lah. Kalau Sebab, kerja makan makan gaji boleh dapat tak sebanyak ni? oh dah. So kerja makan gaji kalau saya guru, saya pernah kerja sebagai cikgu. Income cikgu ni kalau nak dapat 4,000 lebih ni mungkin kena kerja dalam 5 tahun. Kalau fresh graduate tu saya posting dulu dapat dalam 3,000 je. Saya Oh, punya dealer ni mereka buat bisnes ni tak sampai setahun. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun lebih. Mereka dah boleh dapat 4,000 lebih, ada yang dapat 2,000 lebih. Okey, ni yang dapat 7,900. Ni guru cikgu. Yang kat sebelah yang 7,000 ni adalah dia cakap apa, cikgu sebab banyak bantu saya bulan ni dapat insentif sebanyak 7,900 melebihi gaji kerja hakiki. Maksudnya kerja sebagai guru ni nak dapat 7,000 8,000 ni kena kerja 20 tahun lebih baru dapat. Okey. So ini potensi bisnes lah. Yang ni pun buat bisnes tak sampai 6 bulan. Kata beliau dia cakap apa? Kalau engineer kena experience 3 tahun kalau nak dapat income 4,000 macam ni. Tapi beliau hanya buat bisnes public ni secara part time. Beliau engineer dah lebih 20 tahun lah. Income tapi nak bagi tahu masa yang dia ambil tu hanya perlu masa dalam 6 bulan sahaja untuk dapat sebanyak ni. Okey. Next. Okey, yang saya tunjuk dekat sini ni, kalau Cik Aisyah tengok yang 5 angka ni, mereka yang dah buat bisnes lebih 3 tahun. So, saya sangat yakin lah kalau Cik Aisyah kerja makan gaji, kerja 3 tahun pun belum tentu boleh dapat income sebanyak ni. betul. Okey. Ini adalah potensi bisnes lah. Yang saya cakap ni adalah real testimoni dealer bawah saya dan juga saya punya team. Dan background saya pun saya sebagai seorang guru dan hari ni saya dah pun berhenti daripada kerja guru. Saya buat bisnes public ni full time. So, Cik Aisyah boleh tengok sendiri lah. Ini potensi income yang kita boleh dapat kalau kita buat bisnes ni betul-betul lah. Okey, sebelum tu boleh saya tahu apa dream Cik Aisyah? Apa Apa dream? impian dalam hidup ni nak buat apa? Kalau maksudnya duit dan masa tu bukan halangan. Mungkin sekarang ni kalau nak cakap pasal dream, duit tak ada, masa tak ada. So, kalau anda Betul. duit dan masa tu tak ada halangan, apa yang Cik Aisyah nak? Hmm. Nah, kalau boleh nak jadi seorang yang boleh bantu orang sekeliling lah. Macam tanpa rasa macam, oh, nak tolong orang pun tak ada rasa macam susah. Kita senang je tolong orang situ. Okey. So, tu macam dream saya dulu lah. Dream saya ni senang je. Saya nak jadi orang paling kaya dalam family. Oh, Itu saya punya dream. Dulu saya tak tahu apa-apa. Saya tahu nak jadi kaya, nak bantu family. Itu je. betul. Okey. So, benda ni Cik Aisyah tak boleh dapat kalau kerja makan gaji. Kalau Cik Betul. Aisyah tak percaya, Cik Aisyah tengoklah siapa yang kaya dekat Malaysia, dekat dunia ni, semuanya owner business. Maksudnya orang yang buat Betul. bisnes. Kalau kerja makan gaji tak boleh dapat. Okey. Okey, untuk Cik Aisyah, kalau nak buat bisnes ni, apa yang saya dan tim sediakan? Maksudnya kalau buat bisnes ni nanti macam mana nak buat video, macam mana nak cari customer, apa yang kami sediakan? Okey, yang pertama, kami sediakan training bulanan. Ah, Training bulanan ni secara online. So, okay. Cik Aisyah dah tengok tadi income sebanyak tu. Tapi income yang diperolehi itu bukan dengan goyang kaki lah. Ya, Maksudnya betul. 3 tahun pertama adalah fasa untuk kita penat. Tapi Betul. sangat berbaloi lah kita penat tapi kita dapat income sebanyak tu. Okey, pertama kita sediakan training. Okey, untuk training yang pertama ni PLT, kita panggil Public Goal Leadership Training. Dalam ni Cik Aisyah akan belajar macam mana nak buat konten, macam marketing, macam mana nak PJ1 system. PJ1 system ni adalah apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. So kita akan Hmm. belajar dalam ni. Dalam ni kita akan belajar 8:30 pagi sampai 5 petang ataupun 6 petang. Ini secara online Online. sahaja. Sebulan sekali.
Oh, Yang sebulan sekali kedua, je lah. yang kedua kita ada new dealer orientation. Yang ni Cik Aisyah akan belajar soal teknikal. Maksudnya macam mana daftar customer, nak jual emas, nak beli emas, apa-apa soal teknikal Cik Aisyah akan belajar dalam new dealer orientation. Okey. Untuk training bulanan ni, Cik Aisyah wajib invest sebanyak RM50. Okay, RM50 faham. ni dapat dua training. Pertama training yang PLT, kedua dapat yang NDO. Kalau Okay. Cik Aisyah pergi dekat luar pun nak belajar, saya tak jumpa lagi lah kelas yang ajar RM50 belajar sampai pagi sampai petang. Tak ada Hmm. lah. Kalau biasa buat bisnes memang tak ada. Ini antara paling murah untuk iuran kita belajar. Okey, itu yang pertama kita sediakan. Yang kedua training mingguan. Okey, yang training mingguan ni tiada iuran. Maksudnya Cik Aisyah belajar percuma sahaja setiap hari Ahad selama 1 jam. Pukul 9 malam sampai 9 malam sampai 10 malam. Okay, Yang ni faham. topik random lah. Cik Aisyah akan belajar mungkin TikTok, Instagram, apa-apalah yang berkaitan. Okey, itu yang seminggu sekali. Yang ni pun seminggu sekali juga hari Khamis. Yang ni weekly group coaching. Ni Cik Aisyah boleh tengok lah. Ini saya punya team. Mereka, saya akan spend 1 jam satu minggu untuk apa-apa soalan. Contoh belajar dah Okay. dekat PLT, belajar dah dekat yang weekly business meeting ataupun WBM ni, tak faham. Dekat mana nak Okay. tanya, saya akan buat Zoom. Okey, ini saya punya komitmen lah untuk saya punya team. Okey, next, Cik Aisyah juga akan dapat website. Website ni, Cik Aisyah akan dapat everything lah. Maksudnya kalau ada orang nak simpan emas, Cik Aisyah nak buat website ni tak murah lah. Nak buat website ni mungkin kos dia ribuan ringgit. Oh Tapi ya. kalau Cik Aisyah masuk kita punya team, hanya tukar gambar sahaja. Dan Oh, website ni faham. kena subscribe. Setiap bulan harga dia lebih kurang dalam RM19. Setiap Faham. bulan kita punya website ni. Dan saya pun subscribe setiap bulan lah, sebab ini kita panggil tool kita punya bisnes. Okay, Okey, faham. yang sebelah kanan ni adalah percuma. Yang mana gambar emas dapat percuma, poster emas dapat percuma, video emas dapat percuma. Maksudnya apa-apa yang Cik Aisyah nak buat marketing, kita dah sediakan everything. Tinggal nak ambil dan post sahaja. Hmm. Okey, Okay. okey tadi settle eh. Okey, itu apa yang tim dan saya sediakan kalau Cik Aisyah nak buat bisnes ni dan serius nak betul-betul dapat income lah. Okey. Okay. Okey, ni kita masuk kepada technical. Apa syarat untuk kita jadi dealer? Syarat untuk kita jadi dealer. Yang pertama sekali, Cik Aisyah wajib hadir training. Yang ni memang wajib, compulsory. Tak boleh nak skip. Kalau macam ada kerja pun, kita kena ambil yang recording. Tapi Cik Aisyah kena tahu nak jadi dealer ni wajib hadir training, itu yang pertama. Training ni kita Hmm. ada tiga yang asas yang tak boleh nak skip. Yang pertama yang bulanan. Bulanan tu yang tadi lah, yang PLT dan juga NDO. Okey. Yang kedua, yang 6 bulan sekali. Maksudnya setahun ada 2 kali lah yang kita panggil MDC. MDC ni adalah Hmm. Master Dealer Conference. Nanti saya akan cerita detail nanti. Lepas tu yang ketiga, training ni kita ada yang setahun sekali. Okey, yang bulanan ni secara online, yang 6 bulan sekali, yang setahun sekali, yang ni adalah fizikal, yang Cik Aisyah wajib hadir dekat tempat tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, beli promosi emas. Okey, promosi emas ni kita ada dua promo. Pertama kita ada promo bulanan, kita ada promo akhir bulan. So yang ni Cik Aisyah boleh pilih mana-mana yang Cik Aisyah nak. Faham. Salah salah satu je. Yang training ni wajib hadir tiga-tiga. Yang promosi ni pilih nak yang mana. Oh, okay. Okey. So yang ketiga beli wave card. Okey, wave card ni adalah kad emas 0.5 gram yang ada nama Cik Aisyah dekat situ. Oh, Okey, okey. So ini saya brief umum lah. So kita masuk detail sikit. Okey. Ni harga dia adalah RM50 faham. bulanan. So Cik Aisyah sekarang ni kita sekarang ni bulan Itu. Jun. So Jun. Cik Aisyah akan beli untuk yang bulan Julai, betul? Betul. Okey. So itu yang pertama syarat lah. Okey, yang kedua,
Ni adalah hadir training yang 6 bulan sekali. Okey, Cik Aisyah boleh tengok yang 6 bulan Hmm. sekali ni kita akan hadir dekat MyTex dekat KL. Hmm. Yang mana berlangsung pada 23 hingga 24 Ogos. 2 hari Tu ya? 2 hari. Harga dia RM430. Ni adalah kita punya training yang kita buat dekat PICC. Ni kehadiran seramai 1,500 orang. Untuk Okay, MDC faham. 8.0 ni, Ogos nanti, Cik Aisyah hadir bersama 3,000 peserta. Kita Oh, buat dekat menarik MyTex. ya. So memang Cik Aisyah boleh tengok banyak success story lah mereka yang berjaya dalam bisnes ni. Okey, itu yang kedua iaitu 6 bulan sekali. Iaitu harga dia RM430. Nanti saya bagi total lah berapa kos untuk first permulaan Cik Aisyah kalau nak jadi dealer. Okey. Okay. Yang training ni Cik Aisyah akan disediakan makanan lah. Maksudnya 430 ni sebenarnya kos untuk dewan sahaja sebenarnya, bukan untuk keuntungan tim. Saya sendiri pun bayar benda ni. Okey. Okay. So 430 ni dua hari satu malam. Penginapan tidak disediakan lah. Penginapan kena cari sendiri. Tapi penginapan ni jangan risau. Kalau Cik Aisyah nak kongsi bilik, kita ada tim kita yang perempuan. Yang daripada Kedah Ah, pun ada. Cik Aisyah kat Kedah Penang. Penang. Penang pun ada kita punya tim. So nanti boleh kongsi-kongsi bilik lah untuk penginapan tu. Okay, faham. Okey. So ini untuk MDC. Okey, yang ni yang setahun sekali. Yang setahun sekali ni kita akan buat dekat MyTech juga, iaitu 12 Julai. Harga dia RM399. Program dia 7 pagi sampai 11 tengah malam. Yang dekat Hmm. ARN ni Cik Aisyah datang untuk melihat masa depan. Maksudnya pada ketika ni Cik Aisyah akan tengok atas stage ada orang yang terima cek RM300,000, RM50,000, RM12,000. Dan ramai Cik Aisyah akan tengok bukti-bukti kekayaan dalam bisnes ni. So harga untuk event ni Hmm. nak hadir dekat hotel MyTex ni, harga dia RM399. Okey, itu tentang training. Jelas tak tentang kehadiran untuk training? Sebulan sekali, Jelas. 6 bulan sekali, setahun sekali. Okay, jelas. Jelas kan? Okey, kita masuk yang kedua, iaitu belian promosi. Okey, untuk belian promosi ni, dia ada dua package. Pertama, normal dealer. Kedua, priority dealer. Okey, Ya. untuk normal dealer ni, setiap pembelian customer bawah Cik Aisyah akan dapat 1%. Kalau normal dealer. Kalau Cik Okay. Aisyah ambil yang priority dealer, Cik Aisyah akan Hmm. dapat 1.5%. Okay. Okey, untuk dua ni kita boleh pilih based on budget kita. Okey, ni yang saya tunjuk dekat Cik Aisyah ni adalah uh, promosi bulanan. Okey, harga dia lebih kurang 16,000 ataupun 33,000. Sebenarnya promosi ni Cik Aisyah beli emas, Cik Aisyah dapat emas. Maksudnya Cik Aisyah tak bayar Okay, yuran apa-apa pun sebenarnya. Cik Aisyah dapat emas tu. okay, Okey, faham. cara bayaran pula macam mana? Okey, cara bayaran ni, ada orang dia ada duit. So dia bayar cash 16,000. Ada orang dia tak ada cash. Dia nak jadi dealer, Okay. dia buat syariah easy payment purchase. Yang mana bayaran secara bulanan. So yang bulanan ni Cik Aisyah boleh pilih. Nak bayar selama 6 bulan ataupun nak bayar selama 10 bulan. Kalau 6 bulan, Hmm. basically Cik Aisyah kena spend berapa setiap bulan ni? Kalau 6 bulan. Okay. Dalam 2K lebih lah, dekat 3K. Okay. 3K lah. Kalau 3K. 3K. Kalau Cik Aisyah ambil yang 10 bulan, Cik Aisyah kena bayar dalam 1,700 ke 1,800 macam tu lah. Betul. Ini kaedah bayaran. Cik Aisyah boleh pilih mengikut bajet yang ada. Okey, jelas eh? Jelas. Okey. So, yang ketiga, Cik Aisyah kena beli emas wave cut 0.5 gram, harga dia RM300. Yang mana ada nama Cik Aisyah dekat kad ni. Okey. Dia kena beli bila? Setiap bulan? Tak, yang ni sekali je beli. Oh, sekali je beli. Yang ni one off lah sekali beli sebab yang ni kad dealer. Kalau orang tanya betul ke dealer public go, kita tunjuk kad ni. Memang ada nama kita dekat kad ni. Okay, faham. Okey, okey. Yang menariknya sekarang ni hujung bulan.
Ha? Kalau Cik Aisyah tengok tadi, kalau promosi dia 16,000 tu tak? Betul? Okay. So kalau yang um, promosi akhir bulan ni, Cik Aisyah boleh pilih. Basically, Cik Aisyah kalau contohlah Cik Aisyah nak ambil yang normal dealer. Kalau Hmm. Cik Aisyah nak ambil yang normal dealer, kalau Cik Aisyah nak bayar secara cash, paling murah adalah 10,000. Okay, faham. Kalau Cik Aisyah nak ambil yang priority dealer, paling murah dia adalah 20,000. Okay. So sangat jauh beza lah dengan yang Tadi. bulanan tadi. 16,000 dengan 33,000. Yang ni hanya 10,000 dan 20,000. Okey. So ini jelas yang promosi ni. Jelas. Okey. So so ni saya buat calculation lah. Okey, contohlah. Cik Aisyah nak jadi dealer pada malam ni. Berapa kos yang Cik Aisyah kena keluarkan untuk syarat jadi dealer? Yang pertama, Cik Aisyah kena bayar untuk training RM879. Okey, dekat Ha? mana total RM879 tu? Yang 6 bulan sekali ke setahun sekali tu? Pertama Cik Aisyah bayar RM50 untuk bulanan. Berada Lepas tu bayar RM20. yang 6 bulan, bayar yang setahun. Kos Cik Aisyah adalah RM879. Faham. Okey. Yang RM50 tu memang banyak mula setiap bulan ke apa? Yang RM50 tu yang setiap bulan. Maksudnya bulan Ogos nanti Cik Aisyah kena bayar lagi untuk masuk belajar. Itu macam kita masuk sekolah lah. Okay, Sekolah dulu faham. pun kita ada yuran betul tak? So sama dengan bisnes. Okey. So ini untuk training RM879 complete set. Cik Aisyah dapat yang bulanan, 6 bulan sekali, setahun sekali. Okey, yang kedua, untuk promosi dealer ni saya tanya Cik Aisyah. Cik Aisyah nak ambil yang mana? Hmm. Normal dealer tu 1% kan? Aha. Oh, tak apalah. Normal dealer dulu kot. Yang mana? Promosi bulanan ke akhir bulan? Promosi akhir bulan. Akhir bulan, yang 10,000. Ah, Okey. So, kalau Cik Aisyah ambil yang ni, saya dah buat calculation lah. 10,000 Cik Aisyah, saya assume Cik Aisyah ambil yang ni. So, Cik Aisyah akan beli wave card 0.5 gram. So, total yang Cik Aisyah kena bayar adalah RM11,179. Ini total cost yang Cik Aisyah kena bayar untuk jadi dealer. Tapi okay, sebenarnya, kalau faham. Cik Aisyah tengok, yang syarat kedua dan syarat ketiga tu, Cik Aisyah dapat apa? Ha? Syarat kedua dan ketiga tu sebenarnya Cik Aisyah dapat apa? Dapat emas lah. Dapat emas. Maksudnya Ah, duit Cik Aisyah tak burn pun. Ada dalam ah, bentuk emas tu. Yang Cik Aisyah melabur untuk belajar adalah yang RM879 ni. betul. Okay, so kos Cik Aisyah RM11,179. Okay, okay, setakat tu jelas tak? Jelas. Okay, so next saya buka persoalan lah kalau Cik Aisyah nak tanya apa-apa. Apa? Setakat ni tak ada lagi kot. Kalau ada apa-apa saya WhatsApp boleh. Boleh, boleh. Cuma Cik Aisyah sekarang ni untuk promosi yang bulanan tu, kita tengok balik dia tamat bila. Hmm. Okay, untuk promosi yang ini, kalau Cik Aisyah betul-betul nak ambil promosi akhir bulan ni, Ha? Cik Aisyah kena decide sebelum 2 hari bulan 7. Okay, faham. So, Kalau promosi bulanan macam mana pula? kalau bulanan yang tadi lah, yang ni memang ada setiap bulan. Oh, okay, okay, okay. Yang akhir bulan ni dia ada limit dia. Promotion ni 27 hingga 2 hari bulan 7. Okay, faham. Okay. So, sekarang ni, Cik Aisyah nak fikir dulu ke? Ataupun memang buat decision memang nak jadi dealer? Dah memang buat decision dari diri dia dah. Cuma tu lah busy sikit sebab kerja kan. Tak apa, okay. Untuk ni saya share pengalaman lah. Bisnes ni, Cik Aisyah, kalau kita buat bisnes yang ada sistem ni, kita akan penat 3 tahun. Faham? Tapi kita akan nikmati hidup 30 tahun. Tapi kalau Cik Aisyah kerja buat sekarang ni, agak-agak setiap tahun tu sama tak dia punya bebanan? Sama lah. Sama, sebab kita kerja sendiri. Saya faham lah sebab saya pernah kerja. Tapi bisnes yang kita buat ni adalah bisnes yang ada sistem. Bisnes yang Cik Aisyah one day Cik Aisyah tak pergi kerja pun,
Cik Aisyah akan dapat duit. Macam saya. Saya setiap Betul. pagi saya tak pergi sekolah dah, saya dah berhenti jadi cikgu. Tapi setiap bulan income saya hit 5 figure dengan public good. Sebab saya dah buat bisnes ni waktu saya belajar. So benda ni proven lah. Okay, eh? Ada apa-apa Cik Aisyah nak tanya? Kiranya kan setiap kali macam contohlah kita dah dapat bawah kita dah masuk, kita dah dapat orang untuk masuk andai bawah kita kan. Lepas tu setiap kali dia top up kita dapat commission 1% tu kau. Yes, betul. Kalau 100 dia top up tu kita dapat berapa ringgit je. Kalau 100 memang kita dapat RM1 lah. RM1 lah Ah, kan. tapi inilah bisnes yang orang nampak macam kecil. Sebenarnya bila Cik Aisyah buat bisnes ni betul-betul, orang beli emas ni orang tak beli 100. Hmm. Yang beli 100 ni Faham. budak-budak je. Kalau saya pernah dekat orang tua-tua yang bersara tu, dia simpan 20-30 ribu. So Okay, faham. komisen Cik Aisyah memang akan banyak lah. Cuma untuk peringkat permulaan ni macam saya bagi tahu lah. Bukan masa untuk Cik Aisyah dapat duit lagi. 3 tahun pertama ni Cik Aisyah memang tak dapat duit lagi. Sebab Cik Aisyah sedang bina bisnes. Bila nanti 3 tahun lepas tu Cik Aisyah ada 1,000 penyimpan emas. Untuk pengetahuan Cik Aisyah, sekarang ni dekat Malaysia, penduduk Malaysia kita ada berapa juta? 30 berapa tu? 33 juta. 33 juta. Ha. Customer Public Gold hari ni yang berdaftar hanya 1.8 juta. Oh, faham. Agak-agak besar tak peluang kita yang jadi dealer awal-awal ni? InsyaAllah lah. Sangat besar kalau kita buat. Faham. Saya punya penyimpan emas ada 5,000. Oh, Saya punya ingat penyimpan lah. emas 5,000. Ramai. So, kalau Cik Aisyah buat pun, kita punya formula kita nak target ada 1,000 penyimpan emas. Daripada 33 juta, Cik Aisyah nak dapat 1,000, logik tak? Legit. Sangat logik. Dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram, dengan adanya internet, sangat logik. So, bisnes ni boleh buat duit. Janji kita betul-betul follow, belajar dan buat. Okay, so ada apa-apa lagi? Tak ada apa dah kot. Sebab dah sama kerja pula. Okay, so kalau tak ada apa-apa, nanti saya guide dekat WhatsApp lah untuk step pertama, 2 dan ketiga. Okay, boleh. Okay, so kita ambil gambar boleh? Boleh. Tutup muka boleh. Boleh ya. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, dah. Okay, itu saja. Kita boleh bersurai. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Kan? Hei, mau pergi bos ni mana? Takkan mereka shopping ah. Kok ha.